Jom kita tengok 4 sticky note pelik dan unik di dunia. Nombor 4 tu silap tampal orang ingat kau baru lepas cedera. Nombor 1, sticky note daun maple. Nampak macam daun musim luruh jatuh dari pokok, tapi sebenarnya tempat kau tulis nota. Cantik, estetik dan confirm buat meja kau nampak macam taman Jepun. Nombor 2, sticky note roti bakar. Nampak sedap gila, rupa dia macam roti bakar bersalut mentega cair. Tapi jangan silap bro, ni tempat tulis nota, bukan sarapan. Letak atas meja memang buat kau craving setiap kali nak tulis meeting 3pm. Lepas tu terus order GrabFood. Okey, siapa yang pernah menulis, boleh like dan subscribe. Nombor 3, sticky note ikan. Nombor 3 ni buat orang confuse gila bro. Bentuk dan warna dia macam ikan sebenar, siap dengan mata dan sisik. Silap tampal kat peti ais, mak kau ingat lauk siap defrost. Nombor 4, sticky note plaster luka. Nampak macam plaster luka betul, siap ada tampalan kat tengah. Tapi ni tempat tulis nota. Letak kat atas meja, orang ingat kau baru kena cocok vaksin. Letak kat dahi, terus nampak macam cedera emosi. Sticky note mana paling pelik atau paling buat orang salah faham? Komen cepat bro.